Apa lagi lepas tu? Abang shake je macam mana abang nak shake? Bang, salah bang. Ayam Muiz lah. Bang. Ya, bang. Saya dengar Muiz Hot Chicken ada menu baru, betul ke? Betul bang. Muiz Hot Chicken keluarkan ayam tender Muiz. Ayam tender Muiz bang Ya, bang. Kita ada dua base, original dengan spicy. Abang nak yang mana? Saya nak spicy ya bang. Spicy Untuk flavor pula kita ada 3 bang. Mala, pedas, charcoal dia rasa BBQ dan Thailand ni dia rasa tom yum. Ui, ada flavor bang Chicken tender kita ni lain tau. Konsep dia shake. Ui, shake bang. Lain macam. Tapi bang, kalau saya nak tambah menu lagi boleh tak? Mestilah boleh. Okey, kalau tu saya buat kat abang plenty patty burger. Plenty patty burger bang Bang, dah ala-ala sampai ke Muiz Hot Chicken ni, mesti dah kena ada ayam goreng. Betul juga bang Okey bang, ni set untuk chicken tender bang. bang, tadi abang kata chicken tenders ni ada shake-shake. Ada, jom saya tunjukkan. Mula-mula abang ambil flavor ni, lepas tu abang ambil paper bag yang ada chicken tender ni, tu abang tuangkan je. Apa lagi lepas tu? Abang shake je macam mana abang nak shake. Bang, salah bang. Tenders yang shake, tenders. Oh, tender. Abang tengok chicken tender kita ni, dah lah besar. Harga pun masuk poket. Abang makan mesti puas. Bang, burger saya mana? Ada bang, kejap. Okey bang, ni set untuk plenty patty burger abang. Mantap bang. Ni pula set untuk ayam goreng spicy abang. Lagi satu. Kita ada menu special. Muiz Hot Chicken RM5. Ada 6 pieces nugget dengan tinggi chicken burger. Korang boleh dapatkan salah satu ni dengan harga RM5 saja. RM5 je bang. Biar betul. Betul bang. Bang, event ni dekat mana? Pukul berapa? Hari apa? Kita berada di Lotus Setia Alam. Kita dekat sini daripada 15 Januari sampai 18 Januari. Buka pula daripada 11 pagi hingga 12 malam. Okey bang, makanan pun dah dapat ni. Saya pergi makan dulu abang ya. Okey bang, enjoy bang. Terima kasih. Sama.